and will be seated according to the seat numbers shown on your boarding passes. So kita nak pergi mana sekarang? Due to the aircraft's weight and balance restrictions. Yay, we are excited. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartment and small items under the seat in front of you. Thank you. So sekarang kita tengah dekat tol kat Guangzhou. So Hai. ini travel buddy kita kali ini. Segabung karya semua. Ya. Sekaligus translator kita. Perunding untuk membeli ya guys. Kebaraian dan kita orang sebenarnya nak cari makan tapi kita orang tak jumpa kedai. Aku rasa dah tutup. Pukul berapa ni? Oh, dia tak buka sampai ni. Dia bukan 24 hour. Aku rasa lah. Tu. Tulisan Guangzhou ke tu? Ya. Oh. So kita sekarang berada dalam dini. Ya. Okay, sekarang kita dah sampai ke kita punya ni. Apa nama? Hotel Van Home. Guys, ini tandas. Macam biasa tak ada bidet. Katil. Lawa ya guys. Wow, ada Lawa. lampu lagi lah tepi ni. Lawa sangat. Macam mana on? Member dengar. Wow. Guys, we got lamp here. Oh, ada lampu ya guys. Oh, tak ada view ni. Nampak diri sendiri. So, Nabila, kita akan stay kat sini untuk 3 malam, termasuk malam ni. I'm so excited. Yes. Mana nak buka aircon? Hello guys, good morning from Guangzhou. So today kita akan pergi ke beberapa tempat, iaitu Xiamen Island. Sambil tu kita cari makan. Stay tuned. So ini adalah hotel kita. Kena masuk ikut situ. Van Home Service Apartment. So ni adalah keadaan pagi di China. So kita orang nak gerak ke Xiamen Island. Cuaca insya-Allah okey saja. So sekarang kita tengah berjalan ke mana? Ke Metro. Metro Line. Metro Line. Cantiklah pagi-pagi. Tengok. Sangat menyamankannya. Kita hanya morning walk dekat negara orang je. Kat negara sendiri. Riak weh, riak. Cukup pedih pula. Wow, betul. Sekejap tu. Ni bulu dah. Tengok depan. So inilah rupa. Aku rasa sana. Weh. Mana? Oh. Guys. Nanti akan Kita dah sampai ke metro. This is my first time naik metro. Sebab I tu kat Kumin tak naik. Kita orang dah sampai berpayung ya guys. Nampak? cuaca tidak mengizinkan. Cuaca tak mengizinkan. Ingatkan warna hijau tadi dah kedai. Lepas kita orang dah hujan, kita orang pun jumpa kedai makan. Nampak? Nampak dumpling. Cantik. Bukan pemandan je, dia boleh je nak macam yang barang-barang Watson, apa lah. Ni mall besar ya. Kita akan masuk ke dalam mall. Ada kereta guys. Ni Google apa?
Kita orang baru habis daripada Xiamen Island. Tapi disebabkan hujan, macam tak best lah So, kan. masuk mall depan dia, Ya. Link Plaza. Tapi kena seberang jalan lah. Dia ada Oppo, dia ada Vivo. Orang dah nak naik metro yang Tempat kedua. kedua. Liu Hongxian. Barai weh, barai. Nak bawa. 即将到达文化宫殿站。 Kita orang dalam train sekarang. Sangat pack ya. Sebab lighting okey. Oh, kan? Oppo ya. Itik weh. Itik. Ayam. Ayam. Ada ayam, ada itik. Sekarang kita dah dekat Don Shakau. Don Shangkau. Sebenarnya kat sini ada tempat shopping tapi Tapi kita tengah wawancara je. tu baju-baju. Okey. Member dah nampak baju. Sini ada kedai pastry. Alalah. Lihat. Aku tak add cost lah. Apa dia? Aku tak add cost. Berapa ringgit? Oh, ya ke? Tak apa, hati-hati. Letaklah. Tak ada. Okay, kita kena exchange dekat sini. US Metro dia kena So, dia macam kena mengajak. immigration ya guys. Ya ke Yanji. Tengok ya metro dia. Tengok keadaan metro. Mereka sangat menggunakan metro ni ya Sebaiknya. dengan sebaik mungkin. Tengoklah. Tak kira tua ke muda. Ya, terlalu banyak jalan yang bersimpang siur. Korang boleh lalu. Lepas tu korang kena scan lagi barang macam kat immigration airport. Yang dekat shawarma tu lah. Member dah kenyang dah guys. Tak kenyang. Kenyang lagi. Habis dah semangkuk ni. Tak kenyang apanya. Lama aku tinggal aku punya cutlery ni. Weh, tudung pun dah set. Tudung pun dah. So lepas ni kita orang nak beli shawarma halal. Lepas tu terus kita balik ke hotel. Rehat, solat. And then malam nanti baru keluar balik. Lepas asas tu. Lepas asal maghrib macam tu kita keluar untuk kita cari baju. Lepas tu nak tengok temple yang berwarna tu ya. Ini adalah kehidupan adalah suasana di Guangzhou. Wah, aku tahu di depan. So, kita bermalam. Yes. Baru nak keluar malam ya. Ya. Sebab begitu banyak kereta. Apa tu weh? Big weh. Ada bag. Wow. Sana. Ini weh. 应该摆个 pose 呀，我会镜片有那种灵魂的碰撞那种，就比如说握手啊、比心啊、发酵这样的。Ramai tu dia orang belajar. Dia jangan sampai sebelah dia. Sebab sebelah dah tutup ramai. So sekarang kita nak pergi ke Beijing dulu. So kita akan naik train semula malam ni. So inilah keadaan malam di Guangzhou Beijing dulu. Ni adalah mall underground guys. Shopping guys. Habislah guys duit. Ramai ke tak ramai tu? Tak ada dah, 我在广州，我老是看完。 Sekarang kita tengah tunggu caji. Nampak ni. Kita minum caji dekat Guangzhou.
Ni dekor dia. Ada orang tengah membeli. Cantik lah. Oi. Ada orang lah. Ke situ. Laundry dia. Nak tengok laundry self service. Oh wow. Oh ya, macam ni dryer. Okey lah. Tu dia. Ni dryer. So macam mana cara nak guna, kau tahu ke? Dari itu kita masih berada di Guangzhou. Okay. Ya. Hari ni kita ambil dulu Beijing dulu. Dekat je rupanya Mitsu dengan Ada gelato. gelato. Halal ke gelato? Tak. So sekarang kita orang nak melintas. Jadi kita orang tengah tunggu traffic light ini warna hijau. Yes. Tapi itulah ada air. Hijau. Dia macam kat Korea. Itulah keadaan. So sekarang ni kita ada dekat kedai makanan Muslim. Sebenarnya daripada hotel tadi kita orang terus jalan je. Lepas tu nampak mall, kita orang belok ke kiri. Lepas tu belok ke kiri lagi. Lepas tu rupanya dia satu jalan je, tak perlu seberang, nak menyeberang jalan. So kita orang dah jumpa dah kedai makanan lain. Dia menu banyak. Lepas tu ni kedai dia murah-murah. Boleh tengok menu dia. Ya, itu dia hidangan kita. Besar ya portionnya. Oh mak, ya Tuhan. Ni memang boleh share dua orang. Boleh bungkus lah. Nanti Boleh share dua orang. yelah kita bungkus. Betul. Yummy. Weh, korang tengok lah, banyak gila. Tengoklah. Ya Allah, penuh guys, penuh. Ni pusat penghantaran barang ni guys. Tengoklah banyak gila barang Shopee. Banyak weh. Banyak gila. Mungkin ini parcel korang. Nampak tu? Mungkin ini parcel korang. Tengok guys, ramai gila orang. Macam ni lah kalau nak travel, kita kena merasa apa yang lokal rasa. Ya. Kalau nak naik Didi tak seronok lah. Oh. 你去那个饮水机旁边看一下，是有最后的还要打个灯吗？广州地铁服务员夜市广场提醒您，本列车终点站内，万寿
Harap dapat lah. Kenapa flash? Tak mau flash. Ni. Ada. Yeay, Sampai. So, sekarang kita nak ke Hyzer Square. Daripada tu kita nak pergi ke sini. So kita kena menyeberang. Tak payah menyeberang. Dia ada tempat lain je. Ya. Naik. So, nampak tak tu yang warna putih tu? Jam. Ni So, kita akan naik. Yeay. So, sekarang kita tengah melintas jalan. Nampak ni daripada subway tu, metro, kena beli tiket kat sini. Betul-betul depan ni. Beli tiket. 往列德大桥南方向的列车马上进站，请勿越出黄色安全线。 Nampak. 下一站，塔州塔。 So, kita orang stop kejap dekat satu tempat untuk tengok bridge. Memang cantik gila. Tak ada orang. Padahal dah pukul 9 lebih, dah pukul 10 dah. Ya. Tapi tak ada orang. Tengok. Lawa. Lawa. Masya Allah. Gelap kan? 下一站，会展中。下一站，会展中。The next station is Canton Fair Complex Middle. Kita orang dah habis naik colourful tram. So kita orang nak masuk semula ke dalam metro untuk bergerak ke Yitlu, pergi wholesale market. Okay, inilah view dia. Kita sedang menunggu tu warna hijau. Guys, kat sini beratus. So, kita orang sedang menunggu. Weh, kita orang mungkin nak excited nak shopping tau. Orang pandang tau. Sebab kita macam tengok syurga. Like tengok sepanjang jalan. Panjang ni Jalan semua. See? Banyak gila kedai ni, kedai Shopee. Sampai kat kawasan yang paling sibuk dah.
Mana baju weh? Korang boleh beli, ada banyak gila kering-kering. Saya tak. Ni. Yang apa ke yang ni? Ni. Dia juga. Nak tanya mak aku. Ini mak aku suka pistachio sebabnya ni. Sebab mak aku pasti. Aku tepi kau Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, weh. Dah masuk ke Syurga pakaian. Syurga Weh. wanita, babe. Banyak Tengok ini, ya gila Allah, weh. astagfirullahaladzim. Kita baca doa banyak ya rakan-rakan semua. Astagfirullahaladzim. Murah-murah. Guys, ini adalah lubuk pakaian ya. Jadi memang kita akan rambang mata nampak tak? Ini boleh lama buat. Ini memang Sekarang literally jalan dekat kawasan yang banyak gila jual barang-barang Shopee. Tengoklah cara dia orang sort out baju-baju. Ni cakap je lah nak baju jenis macam mana. Semua ada. turun ke? Nak turun tak? Kita orang takut gila sebab tengok keadaan lift ni, dia macam bila masuk dia boleh terhenjut-henjut tau. Jadi kita orang tak tahu betul tak kita orang berdiri sekarang ni. Tapi yang pasti sini pintu jalan keluar. Sini. Buka dah. Rupa kita punya apartment terlalu banyak konang-konang. So malam ni kita akan pergi ke Canton Tower. Kita akan menaiki lift ke bawah dan so inilah suasana malam di Beijing Lu. Ini adalah malam terakhir kita di Beijing Lu. Dia macam dekat sangat. Mana nak pergi yang macam Hujan. Jangan hujan. yang ini kan tak tahu sama. Astagfirullah. Kita orang baru je habis jalan-jalan dekat Canton Tower. So sekarang kita orang nak beli makanan untuk tapau. Esok kita orang nak gerak ke, kita macam orang Malaysia lah, kita orang nak gerak ke Danang. Oh, good morning. Sekarang kita orang dah berada di Guangzhou Sort Railway Station. Sekarang kita tengah tunggu nak masuk, tapi kita punya train pukul 8.25. Jadi macam ni lah keadaan di Guangzhou Railway Station. Ya, sangat ramai dan ini adalah paling besar punya railway station. Macam ni lah keadaan train dia. Tempat letak luggage. Luggage kita orang kat atas ni lah. So
dalam tempoh 55 minit kita akan pergi. Tak ada meja ya. Tak ada meja walaupun second class. Tak ada meja. Inilah meja kita. Terpaksa nasib baik ruang ni besar seperti ni. So boleh. Okey. Macam ni. Ni tester. Okey.